tolong pergi siapa kat pintu terbaik. Selamat jalan abang, assalamualaikum, jangan laju-laju, U-turn 120 sudah. Tak? Pesan gitu. Yang baik lagi pergi siapa kat kereta, tolong buka pintu kereta, sila masuk bang. Nak, kita pun tutup pintu kereta, tapi biar laki akak kaki dulu, jangan ada akak kaki mu tutup dah, putus kaki laki pula. Nak, yang baik lagi bila suami start enjin, isteri duduk di belakang kereta, buat tangan gini, belakang, kanan, belakang. Nampak? Suami pun kona molek tak? Tu bagusnya isteri aku, jatuh cermin 50 sen. Mana? Suami isteri yang baik lagi, dia akan tata walaupun suami telah berjalan di kereta, nampak kau side mirror, bini buat gitu, bye. Oh seronok bini kita buat gitu hari-hari, seronok. Nak, dia tak suruh beli selipar, kita beli selipar. Dia tak suruh beli skop rambut, kita beli nak skop rambut. Pasal apa? Pandai melayang. Pandai lagi, bukan baba saja, khabar atas pagar terus, I love you apa pergi kerja. Nak, oh seronok tu. Nak, barulah kita seronok. Nak kahwin lagi tak? Tambah dah. Tengok tiang api, nampak muka bini. Tengok dabang lain, nampak muka bini. Tengok JPJ, nampak muka bini. Apa? Bini pandai melayang. Ni tak laki nak pergi kerja, manok telur khabar, mak ayah nak pergi kerja, biarnya pergi dah. Nak, salah. Laki balik budak sambut, anak khabar, ayah mak ayah balik. Oh, balik sama datang tua ni. Nak, orang perang kau. Bukan hak sini lah, bukan. Hak masjid lain. Hak sini lebih kurang je. Nah, jadi itulah. Nah, biarlah kerana Allah. Kaya pun alhamdulillah, miskin kita bersabar. Semua kita hamba Allah. Kaya miskin sama saja, Allah buat. Nak, jangan marah ke orang kaya dia jadi kaya, jangan marah Allah kayakan dia, tapi kita Tuhan beri juga kelebihan. Masih ada mulut menyebut alhamdulillah, subhanallah. Di akhirat siapa yang beriman dia lagi miskin, kaya bila masuk dalam syurga Allah. Orang yang paling miskin di dalam syurga, Nabi cerita dia akan diberi tanah seluas Syam sampai ke Yaman, lebih kurang 3,000 km, dan sebuah istana yang dibuat daripada permata zamrud, dan diberi 70 orang isteri. Allah Rabbi, orang yang paling miskin dalam syurga. Itu baru orang paling miskin, 70 isteri. Jangan terima yang kerjanya bawa ibadat siang dan malam, bukan 70, orang lain kereta api. Nampak? Bila bagi kontena, awet sekontena. Bagi kontena dia berapa? Itu bila 14 orang bini. Nah, dalam layang tuan ni seorang lelaki, dalam hal bini sama sangat ke dalam minyak layang tuan ni. Dalam bini kita seorang layang dah. Nah, Nabi kata seorang laki-laki paling kurang diberi kekuatan 70 ekor kuda. Seekor kuda kekuatan 6 orang lelaki gagah. Maka 70 ekor kuda, bayang kehebatan, kekuatan laki-laki. Kita learning 3 orang laki-laki belum tentu dapat mengalahkan nafsu seorang perempuan. Nah, perempuan paling kuat nafsu, terutama nafsu seks dia. Nampak lembek iwak kukunya. Oh, jangan main. Dah dia nak tu lelaki naknya. Nah, dia tak puas hati. Nah, betul tak? Jangan main apa. Nampak lembek gadek. Mana je ya? Belikan. Nampak lembut. Jangan main di rumah. Atas katil dialah raja. Tu lelaki dia misal macam tanduk khubah, 5 minit surrender. Betul tak? Ni Allah. Minta maaf tolong khabar. Jangan pandang rendah orang perempuan. Orang lelaki ni benda cakap besar. Orang lelaki ni jenis benda yang maha ego, bagian cakap besar. Kalau cakap di kedai kopi, aku tak takut bini aku gegar cawang. Tapi balik di rumah tak berani dengan bini dia. Bini dia kata, tak tubik dah. Nak. Kita kenal seorang guru silat. Dia ni 7 guru dia ada. 7 guru. Dia pandai main silat, pandai sungguh lah. Nak. Tapi dia tak berani dengan bini dia. Dia nak kahwin, tak berani nak kabur. Takut bini dia katok dia. Padahal dia guru silat. Nah, seorang tu pandai ilmu meleh khubah.
orang lain lembu 6 orang baru tumbang lembu. Tu pun lembu kuruh. Hak nampak tulang macam gecak. Kalau khubah seorang diri, dia pegang tanduk, dia pegang kepala, lembu bunyi, rumba bunyi, rebah khubah. Golok panjang gini, hebat orang Ulu Terengganu. Tahu tak? Tapi takut dengan bini dia. Pasal bini dia kaksa pada khubah lagi. Gitu tu. Jadi tak ada salah. Dunia Tuhan beri kepada kita segala nikmat. Nampak? Ambillah dunia, jangan lupa habuang kita di akhirat. Siapa masa semayang, siapa masa berjemaah. Ada orang ngajar, kita pergi dengar. Ada orang jadi imam, kita menjadi makmum. Ada orang melaungkan azan, kita menyahut azan dengan datang menjadi ahli jemaah. Tak dang 5 waktu sehari, sewaktu sehari. Tak dang setiap hari ke masjid, seminggu sekali, biar nampak juga muka kita. Tanda ada hati yang kita, ada cakna kita dengan perkara akhirat. Jangan tak mari langsung, mari-mari mampu bahan tanah, bubur lalah khanda, baru nak semayang surah. Wallahu alam. Kita ada sejam lagi, boleh tak nak jawab soalan? Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma. Fi sabilillah. Jadi petugas-petugas sila jalankan kutipan sekarang ini. Petugas kutip derma. Derma ni untuk masjid, bukan untuk kita. Ada baca dalam satu blog tu, dia kata kita kaya dah lah ni. Pasal pergi mana-mana masjid dapat 15,000, 20,000. Derma tu kata kita buat balik, bodoh. Derma ni beri ketua imam, beri ke pengurusi, bukan hak kita. Tak ada kena-mengena dengan kita. Faham? Kutip-kutip mana? Petugas tidur. Petugas biar ramah sikit. Banyakkan kita pergi tempat-tempat orang ramah 15,000, 20,000, tapi yang kutip derma 6 orang. Tu masalah. Kalau orang 10,000, biar 100 orang kutip derma. Faham? Kutip-kutip. Tak wajib bagi, sunat saja. Bagi boleh pahala, tak bagi tak dosa pun. Cuma orang panggil tak hidung masing. Menderma ni di antara kelebihannya pahala. Di antaranya lagi, dia hapuskan dosa kita di masa lalu. Masa lalu kita jahat, pegang ropuang, minum arak dan sebagainya. Bersedekahlah sebagai kafarah kehidupan kita yang baki, yang masih ada. Derma juga sedekah menambahkan umur. Lagu mana tambah umur? Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Derma juga mencerahkan kubur. Derma memurahkan rezeki, itu sudah wajib. Kalau siapa yang meniaga, yang buat projek, tiba-tiba ni kurang, slow projek dia, maka banyaklah bersedekah, dia akan jadi maju balik. Nampak? Ini sudah diuji, memang mustajab dan mujarab. Yang luar-luar tu jangan lari tu, kutip belaka. Tu awak suka kuat, suka kuat, beri RM10. Suka kuat, beri RM1. Petugas kita ni pelajar madrasah, ikuti dengan beg warna hijau. Bagi 2 kali bagi pun tak apa, tak rugi kita. Nampak? Sebab kita beri ni kepada Allah, bukan ketua imam, beri ke Allah Ta'ala. Kutipan luar-luar ni semua-semua, kerja imam dia umumlah, dia letak tulis di masjid berapa dapat untuk masjid. Bagi 5 naria tu berasa gerugi sangat. Spoiler 280, bor belakang wira, boleh jemur seluar dalam spoiler. Tukar respok 1,200. Bubuh di kecil, tiba-tiba derma RM1. Skateboard 380. Zong Fai kedah. Takkan derma RM1. Baik, derma terus derma sambil-sambil kita menjawab soalan. Nak